Assalamualaikum Datuk. Saya ingin bertanya tentang hukum seorang rider atau penghantar makanan menghantar makanan yang tidak halal. Apakah dibolehkan atau tidak? Dan bagaimana pula dengan menghantar barangan yang bercampur antara keduanya? Adakah rezeki daripada pekerjaan sebegini halal? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari yang bertanya dan para penonton yang dikasihi, memang zaman kita ini, terutamanya selepas COVID-19, banyak makanan-makanan dihantar oleh penghantar makanan. Jadi ini soalan yang sangat baik untuk diberi perhatian. Penghantaran makanan yang tidak halal adalah haram dan tidak dibenarkan kerana pekerjaan tersebut dikira sebagai membantu perbuatan yang haram. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bertolong bantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Kaedah fiqhiyah pun ada menyebut ma ada ilal haram fahuwa haram. Apa saja yang perbuatan itu membawa kepada yang haram, maka dia haram. Kalau berlaku penghantaran itu, ada yang haram dan ada yang halal. Dan ini perlu dilihat, barangan yang halal itu lebih banyak atau lebih menguasai, maka pendapatannya adalah halal. Dan kalau sebaliknya, yang haram itu lebih menguasainya, yang haram itu lebih banyak, maka pendapatannya juga adalah haram. Jika tidak dapat ditentukan, mana tidak tahu yang mana lebih banyak, yang mana lebih dominan, tidak dapat dibezakan antara mana yang halal, mana yang haram, maka ketika itu tidak haramlah. Walau bagaimanapun, saya menasihatkan kepada syarikat-syarikat syarikat yang menghantar makanan, perlulah menyediakan satu kemudahan, iaitu pengasingan barang antara halal dan haram, bagi membolehkan kalau yang haram itu pekerja Muslim jangan dipertanggungjawabkan kepada pekerja Muslim. Dan kalau yang halal, bolehlah pekerja-pekerja Muslim. Jadi penghantaran makanan halal haram ini perlu diberi perhatian oleh syarikat-syarikat ataupun penyedia-penyedia makanan itu, supaya menentukan yang halal dan yang haram itu untuk tidak menjadi beban kepada penghantar-penghantar Muslim. Terima kasih.